Ni adalah Fiona colour Darkstone awak. Cantik tak? Colour Darkstone ni cantik Mama especially tak silap kan, Mama suka gila colour ni. Kak Ayah pun suka colour ni. Very fancy colour. Dia punya material dia best. Dia nampak tak? Untuk material ni dia adalah cross grain leather, tahan lasak dan dia sangat-sangatlah ringan. So bila pakai kan, selesa sangat-sangat. Sangat selesa bila pakai dia awak. Yang ni sangat sesuai juga untuk biasanya jenis yang tinggi dia macam comel-comel, tinggi 150 yang pendek-pendek lah, comel-comel kan. Sangat sesuai sebab kadang-kadang dia orang yang mana tinggi dia petit, comel-comel ni dia tak boleh cari tot. Dia macam susah nak cari tot lah. Sebab tot kadang-kadang besar-besar kan. Yang ni susah untuk mereka yang mana kecil-kecil awak. Cantik je. Even student pun boleh pakai, nak pakai pergi kerja pun boleh. Cuma tak boleh nak masuk laptop. Laptop tak boleh masuk. Kalau nak masuk iPad dalam 10-11 inch bolehlah masuk awak. Okay, so dekat sini ada Pimo logo. Dia adalah gold hardware. Kita bagian dalam dia. Dalam dia spacious awak nampak tak? Banyak ruang dia. Banyak ruang. Walaupun dia kecil tapi dia banyak ruang. Untuk side sini ada satu pocket. And then on another side dia pasti ada dua lagi pocket dia dekat situ. Alright, so boleh tak pen. Kalau macam kat pocket macam ni, kat suka letak pen-pen lah. Sebab kadang kita tak tahu, kadang-kadang perlu kan. Boleh lah, lepas tu masuklah telekong ke, even nak masuk macam wallet-wallet ke, adalah ruang dia pasti. Nampak tak tu? Banyaklah nak masuk telekong travel, you makeup ke, sunscreen ke, apa ke, boleh masuk dalam ni. Ringan cantik je awak. Macam dia kata remaja, mak-mak nak pakai pergi kerja, pergi mana, daily pun boleh. Even nak pakai raya pun boleh juga. Jadi biasa yang mana berminat dengan Fiona colour Darkstone ni, bolehlah grab sekarang dekat shop kita.